Minggu lepas, saya telah menonton satu video tentang persoalan berkenaan apakah agama orang Melayu sebelum kedatangan Islam. Di dalam video tersebut, saudara itu cuba menidakkan fakta yang orang Melayu tidak pernah beragama Hindu-Buddha. Apabila saya melihat pencerahannya, saya berasa agak kecewa. Sebab ada beberapa bukti lain selain daripada candi yang menyokong fakta bahawa orang Melayu pernah menganut agama tersebut. Jadi, apakah bukti-bukti yang menunjukkan bahawa ada orang Melayu zaman dahulu yang pernah beragama Hindu-Buddha? Bukti pertama dan yang paling jelas sekali ialah batu bersurat. Batu-batu bersurat seperti Karang Berahi, Talang Tua, Kota Kapur dan Kedudukan Bukit ditulis dalam tulisan Pallava dan bahasa Melayu kuno. Bukan Tamil, bukan Bengali, Melayu kuno. Dalam batu bersurat seperti Talang Tua, ia mempunyai tulisan yang berunsur keagamaan macam perkataan Brahmaswara, Karmawasita dan Wodicita. Jadi, memang jelaslah ada pengaruh Hindu-Buddha dalam kalangan orang Melayu. Tapi, kalau orang Melayu pernah beragama Hindu-Buddha, kenapa candinya satu atau dua saja? Sebenarnya, candi di Lembah Bujang saja ada 50 buah candi yang ditemukan antara abad ke-4 hingga ke-12. Bukti ini dikuatkan pula dengan hikayat-hikayat Melayu lama seperti hikayat Merong Mahawangsa. Di dalam hikayat tersebut, ada antara raja-rajanya menggunakan nama berunsur Buddha seperti Merong Mahapudisat dan Praong Mahapudisat. Bodhisat atau Bodhisattva membawa makna makhluk yang menahan diri daripada memasuki nirwana untuk menyelamatkan orang lain dan dia disembah sebagai dewa di dalam Buddhisme Mahayana. Walau bagaimanapun, ini tak bermakna yang semua orang Melayu sebelum Islam merupakan penganut Hindu-Buddha. Ada yang mungkin mengamalkan kepercayaan kepada semangat alam. Ada juga yang mungkin percaya kedua-duanya serentak. Lebih kurang macam nenek moyang kita lah. Ada yang beragama Islam tapi suka sihir sesama sendiri. Jadinya, kita tak bolehlah terus kelompokkan semua orang-orang Melayu zaman tu dalam satu agama sebab kita masih lagi kekurangan sumber untuk membuktikannya.